Dia dah faham kalau orang tu buat jahat, confirm ni kena kecam. I posted something on thread and it's very general. Bella tak tujukan pada sesiapa pun. Tapi entah kenapa orang komen yang tidak-tidak dekat situ. Bella pelik. Okay, Bella faham kalau orang tu buat jahat, confirm kena kecam. Tapi kalau orang tu buat baik, spread kindness, still korang akan cari point untuk kutuk orang tu, untuk kecam dia. Kenapa ya? Alah, buat baik sebab nak show off lah tu. Alah, nak attention lah tu. Ada je datang daripada korang. Susah sangat ke nak jadi manusia yang suka tengok kebaikan orang lain tanpa ada rasa sakit hati? Susah ke? Dan kadang orang yang buat baik ni pun kan, kita tak tahu. Mungkin dia betul-betul ikhlas. Tak ada niat nak menunjuk pun. Tapi sebab hati kita yang tak tenang ni, yang kita asyik rasa macam nak menunjuk lah tu. Jadi di mata korang ni semua benda nampak fake. So masalahnya sekarang ni pada siapa? Bukan pada orang yang buat baik tu, tapi pada diri kita sendiri. Sebab hati kita ni tak betul. Jadi semua orang salah, kita je betul. Tapi tak apalah, kalau korang nak teruskan dengan cari kesalahan orang lain, teruskan. Sebab mungkin itu je cara yang boleh buat korang ni rasa korang lebih baik daripada orang tu. Teruskan. Tapi korang jangan lupa tau, kita tak tahu, mungkin orang yang kita kutuk tu sebenarnya doa yang baik-baik untuk korang dalam diam.